Oi, bos. Hah? You tengah buat apa? Tengah buat sauna. Sauna? Ya. Betul juga sauna ini. Hai. Jangan terlepas lagi, guys. Jangan terlepas apa? Nak tahu tak? Ni apa yang boleh buat anak anda sentiasa rindu rumah. Rindu rumah, betul Ya. tak? Macam Jangan mana? lepas tau, main. Macam mana? Masak mie 3 minit je. 3 minit je. Ya, masak mie. Lepas 3 minit je sudah siap 3 dah. minit saja sudah siap. Dan sangat wangi tau. Kita bagi kawan kita cuba tengok. Oh, ni untuk air ni. Cuba tengok. Memang wangi gila ni. Kan sangat wangi oh. Wow. Oh, memang sedap gila. Tengok pun sedap lagi. Memang sedap weh. Apa beza ni? Apa beza tau? Ya. Beza dekat sini. Ini ingredient semua. Banyak. Ini banyak ingredient kan. Oh, jadi ini kena masak berapa lama? Ini kena masak 5 hingga 6 jam. 6 jam. Ya, kita tengok hasil selepas 5-6 jam. Wow, tengok. Inilah hasilnya. Wah, bukan powder. Ya, dia bukan powder. Kita pakai paste sejati. Wow, paste sejati. Ya, yang macam ni. Tengok, pekat tau. Oh, memang pekat ni. Memang Semua pekat. So, hampa kalau hampa nak satu mie yang boleh buat anak sentiasa rindu rumah, boleh ambillah kita punya Nyonya Rendang Mie. Oh, Nyonya Rendang Mie. Ya. Ini boleh beli kat mana ni? Ini Nyonya Rendang Mie sekarang boleh dapatkan dekat beg kuning Beg bawah. kuning. Wow, beg kuning sudah ada. Ya, dan hampa yang tengah tengok video ni akan dapatkan special punya trial pack harga Wow, ada trial pack lagi. Tapi limited untuk 100 orang yang terawal je. Wah, 100 Ya, kena grab cepat-cepat dah. Wah, jangan terlepas. Ya.